Okey, anda nak tahu tak, saya dah banyak dah masuk rumah kan. Adalah rumah di setengah-setengah kawasan tu. Saya masuk rumah dia, saya bawa tenant pergi rumah tu. Perkara pertama, dia tanya saya lepas dia pusing rumah tu, Cik Hafizi, nak letak mesin basuh kat mana? Alamak, saya pun garu kepala. Sebab apa, rumah tu, tempat mesin basuh dia tak ada. Owner terpaksa modified, tambah awning kat belakang rumah. Ada setengah kawasan dia terpaksa tambah bumbung untuk letak mesin basuh. Ada ya rumah macam tu, jadi susah sebab mesin basuh ni perkara paling penting, antara benda paling penting dalam satu isi rumah. Jadi rumah kat cyber ni 2 tingkat, bawah juta harga dia. Jadi developer ni dia dah fikir awal, dia dah buat tempat dia kat sini. Ni tempat untuk mesin basuh, dia dah buat siap-siap. Ni kat luar pun dia dah buat siap, ada bertutup ya, jadi kalau hujan dia terpias, kena tak rosak. Jadi rumah macam ni memudahkan pemilik rumah. Jadi betul pengalaman betul saya, pernah lah rumah tu, saya tak nak sebut kat mana kawasan dia, tapi tak jauh daripada Cyberjaya jugalah. Tenant masuk, tanya saya, mana letak washing machine? Saya garu kepala. Rumah ni saya tak garu kepala, nak recommend kepada anda. Jom hubungi saya.